macam tu. Allah Subhanahu wa taala royak dalam Al-Quran, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan pada kamu yang menjadikan langit bumi itu dalam masa 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetah di atas arasy. Kalaulah mengikut ayat ni, makna kata Tuhan tu baru mengetah juga. Kalau nak ayat Tuhan mengetah pada sedia kala, makna kata arasy tu ada sama sedia kala sama dengan Tuhan, sama-sama qadim. Pun salah juga. Nak pergi jalan mana? Kita nak turut Tuhan, Tuhan kata dia ni istiwa di atas arasy. Khalas, cukup padanya tu. Demo mai clear. Tak boleh istiwa kerana istiwa ni baru datang, tertinggi baru datang, Tuhan tu qadim. Bah kalau kita wi makna kata mengetah, belum daripada ada arasy. Tuhan mengetah kata mengetah. Mengetah hendak di atas arasy. Dia tak boleh nak kata benda tak ada lagi. Makna kata ada arasy kamar dia Tuhan mengetah. Mana baru juga, lazim kata baru juga. Kalau kita hak mana lebih molek? Kita turut Tuhan kan kita nak turut tak kita? Hak molek kita turut Tuhan. Hak tu hak kena. No, bukan macam tu. Makna ayat tsummastawa 'alal 'arsy maknanya adalah wa qad istawa 'alal 'arsy, iaitu mafhumnya sesungguhnya dia, iaitu Allah telah menguasai arasy. Tuan-tuan sekalian, ada setengah orang bila mereka menyebut ayat ini, maka mereka salah dalam mentafsirkannya. Antara mereka adalah golongan Al-Wahabiyah dan juga golongan Al-Mujassimah. Al-Wahabiyah mereka mengatakan, lihat ayat ini. Ayat ini ada perkataan summa. Mereka mengatakan summa ni kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu, maknanya adalah kemudian. Maknanya di sisi mereka, sebelum Allah ciptakan arasy, Allah tidak duduk di atas arasy. Kemudian Allah ciptakan arasy, lalu Allah duduk di atasnya. Ini yang mereka dakwa. Mereka berkata, ini Allah kata, bukan saya kata. Jangan cakap banyak, ini Al-Quran, Allah kata macam ni. Sedangkan tuan-tuan, mereka tidak kata seperti Allah kata. Mereka tafsirkan dengan tafsiran yang bukan tafsiran ulama salafus salih. So tuan-tuan, apa jawapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita atas kebatilan ini yang memesongkan makna Al-Quran? Dia macam ni. Perkataan summa tuan-tuan, bukan dalam semua keadaan datang dengan makna kemudian. Ya, betul. Salah satu makna summa ialah kemudian. Tapi itu bukanlah maknanya pada ayat ini. Summa dalam ayat ini datang dengan makna al-waw, iaitu dan. Siapakah antara ulama yang telah mentafsirkan dan menafsirkan ini? Yang mentafsirkan dan menafsirkan summa istawa 'alal 'arsy dengan makna wa qad istawa 'alal 'arsy, antaranya adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wafat pada tahun 333 Hijrah. Itu seorang tokoh yang alim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang besar, yang hidup pada zaman salaf. Ini salafi original, bukan fake salaf. Beliau lah yang mengatakan dalam tafsirnya, iaitu Ta'wilatu Ahlus Sunnah juzuk keempat halaman yang ke-451. Dia berkata tsumma istawa 'alal 'arsy dengan makna wa qad istawa 'alal 'arsy, itu dan sesungguhnya dia, iaitu Allah telah menguasai arasy. Seorang ahli tafsir yang terkenal, iaitu Al-Imam Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijrah. Dia menyebut dalam kitab tafsirnya jilid pertama pada halaman yang ke-215 bahawa summa dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29 ini adalah untuk aturan atau susunan perkhabaran, bukan untuk susunan kejadian itu sendiri. Check it out. Dia kata summa litartibil ikhbar la litartibil amri fi nafsih. Dalam mentafsirkan ayat keempat surah As-Sajdah juzuk ke-7 pada halaman ke-65, beliau menegaskan bahawa summa di sini bukan dengan makna susunan atau aturan kejadian, tetapi ia datang dengan makna al-waw, iaitu dan. Selain Al-Qurtubi, Al-Asfash wafat pada tahun 215 Hijrah. Itu seorang ahli lughah yang terkenal juga. Dia mengatakan bahawa summa ini datang dengan makna waw, iaitu dan. Lihat Al-Misbahul Munir karangan Al-Lughawi Al-Fayyumi. Selain itu siapa lagi? Nak lagi? Tengok ni juga. Ahli tafsir yang terkenal, iaitu Abu Hayyan Al-Andalusi, wafat pada tahun 745 Hijrah. Dalam tafsirnya juzuk ke-6 pada halaman yang ke-267, dia menyebutkan bahawa qala Ibnu Athiyyah thumma huna li'atfil jumali la litartib. Maksudnya Ibnu Athiyyah berkata thumma di sini adalah untuk tujuan mengatafkan jumlah ayat, atau ia kata hubung untuk menggabungkan ayat, bukan untuk susunan atau aturan kejadian. Cukup tak ni?
Tengok ni lagi, Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah wafat pada tahun 733 Hijrah. Dalam kitabnya Idahul Dalil fi Qat'i Hudadi Ahli Ta'til pada halaman yang ke-136, dia mengatakan walaysa lafzatu thumma huna li tartibi dzalik bal hiya min bab tartibil akhbar wa atfi ba'dihha ala ba'd. Maknanya bukanlah lafaz thumma di sini untuk susunan atau aturan kejadian itu, tetapi ia adalah termasuk dalam susunan atau aturan perkhabaran, dan ia adalah ataf, iaitu kata hubung yang menggabungkan sebahagiannya atas yang lain. Bukanlah makna ayat tersebut bahawa Allah sebelum itu tidak menguasai arasy, kemudian Allah jadi lepas tu menguasainya. Tidak, tuan-tuan. Tetapi yang dikehendaki dengan ayat tersebut ialah pengkhabaran bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan langit-langit dan juga bumi, dan pengkhabaran bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menguasai arasy. Ibnu Jama'ah ini adalah antara yang dipuji dan disanjung oleh Az-Zahabi dengan katanya, kana qawiyyal musyarakati fil hadis, 'arifan bil fiqh wa usulih, zakiyan fatinan mutafanninan wari'an sayyidan tamas syakal, wafir al-aql, hasan al-huda, matin al-dayanah, zata 'abudin wa awrad. Maksudnya adalah beliau seorang ahli hadis yang kuat, berpengetahuan luas tentang fiqh dan juga usulnya, cerdik, pakar ilmu yang berkemahiran, seorang yang wara, sempurna bentuknya, banyak akalnya, bagus penjelasannya, kuat agamanya, seorang yang suka beribadah dan melazimi wirid-wirid. Lihat pernyataan ini dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ati Tsaminah, iaitu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani.